Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Amir Janik bin Roslan dari kelas PT2 S27 dan dari unit Kadet Remaja Sekolah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat serta mereka yang mengikuti jalan baginda hingga ke hari kiamat. Berdiri saya di sini hari ini, saya ingin berkongsi sedikit sebanyak tazkirah yang bertajuk Kejujuran Cermin Keimanan. Saudara dan saudari sekalian, kejujuran bukan hanya satu akhlak mulia, tetapi ianya adalah tanda yang jelas seseorang itu benar-benar beriman. Nabi Muhammad SAW bersabda, Sesungguhnya kejujuran itu membawa kebaikan, dan kebaikan ini akan membawa ke syurga. Seseorang yang sentiasa jujur ini akan dicatat di sisi Allah Subhanahu Taala sebagai orang yang benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kejujuran ini perlu ada dalam semua aspek kehidupan, yang meliputi jujur dalam perkataan sehari-harian, iaitu bercakap benar walaupun pahit, kerana kebenaran ini kadang-kadang menyakitkan. Seterusnya, jujur dalam pekerjaan dengan kita menjalankan amanah dalam tugas, tidak mencuri tulang dan tidak menyalahguna kuasa. Seterusnya, jujur dalam perniagaan dengan tidak menipu timbangan, tidak menyorok maklumat yang benar. Yang seterusnya, jujur dalam hubungan, iaitu seperti setia dalam persahabatan, dalam rumah tangga dan dalam janji. Jadi dalam aspek kehidupan ini, kita boleh melihat bagaimana Rasulullah SAW dikenali sebagai Al-Amin, iaitu orang yang paling dipercayai walaupun dalam kalangan musuh. Baginda ini seorang yang dipercayai. Ini menunjukkan bahawa kejujuran mampu membina keyakinan, kasih sayang dalam masyarakat. Namun begitu kini, sayangnya kejujuran makin hilang. Menipu dianggap biasa, janji sering dimungkiri, amanah selalu dilupakan. Inilah tanda kelemahan iman yang perlu kita perbaiki. Saudara dan saudari, kejujuran memang kadang-kadang menyakitkan. Mungkin ia boleh menyebabkan kita rugi, dimarahi atau tidak disukai. Tetapi ingatlah sama-sama kita, Allah sentiasa bersama orang yang jujur dan ganjarannya adalah syurga. Jadi saya menyeru, marilah kita tanamkan dalam hati dan didik anak-anak kita untuk sentiasa jujur dalam apa jua keadaan. Biar orang tidak suka, asalkan Allah redha. Akhirul kalam, marilah kita semua berusaha menjadi insan yang lebih jujur. Yang jujur kerana kejujuran adalah kepercayaan, keharmonian dan memberikan kita keberkatan dalam kehidupan. Baiklah, itulah sedikit sebanyak perkongsian saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.